Nah, hukum mati berapa ni? Satu apa dah? Izhar, royak mudah-mudah kita faham. Izhar maknanya baca nun mati bunyi macam-macam kalau royak dia. Nato timur. Nato timur yang gelap. Macam-macam. Cerak. Royak gini mudah. Baca nun mati biar di nun mati. Itu mudah kan. Mudah, tak rasa berat, tak rasa ingin. Tapi rasa tawar gitu. Pelik-pelik ya mak. Kita ngaji itu izhar baca mati nak nyata. Ayah mak baca mati dia dinu. Oh, kok mana weh? Baca mati bunyi mati. Kita ngaji itu mati, kena timur. Rasa pening. Tak ni dah. Ada timur, man. Man, mana gitu? Siratal ladzina an'am. Apa bunyi gitu? Tak kenal dah. Ada nak bersih timur ni. Pas dengung tak dengung. Asal situ. Oh, baca nu mati tak dengung. Dengung tak satu alif. Tak usah royak, dengung tak kena royak ni. Nak kata tak dengung pun tak leh juga. Ya silap pahal tengok lain. Nak kata dengung pun tak kena juga. Tak kena royak. Dengung ni tak kena royak. Mana kita royak pun nampak je tawar. Habis cukup dah dalam. Baca nu mati bunyi nu mati. Nu mati bunyi lah macam gitu. Bunyi tawar ya. Tapi cukup dah dalam. Nu mati bunyi nu. Oh tambah sakar sikit. Kamal kata apa wudu. Apa wudu? Nu mati bunyi nu. Oh tawar mudah je. Hak mudah sekali. Mudah sekali. Baca tu asal orang tak reti. Kalau kita baca bunyi izhar semua dalam Quran, tak berubah makna. Orang panggil nu mati bunyi nu, tak berubah makna dah. Jelah dah kena dah. Ada. Nu mati bunyi nu. Jelah dah. Angin bunyi kau lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Izhar laka tu. Izhar ari, izhar asli. Nu mati adik mati asli. Izhar laka. Tak kena yang di gol lain. Oh ya dah. Oh ya kena dak. Nu mati bunyi nu. Tu izhar. Pasal sekali. Pas nak dengung ke tak dengung tu tak kena royak. Tu nak kecek banyak. Wah kecek tu. Kecek tu. Oh dengung sikit. Jangan dengung lebih. Sikit ya. Tengah ya. Jangan tak dengung langsung. Pandai je lah ikut tu. Wah kecek eh. Wah kecek ni. Wah kecek eh. Tu panggil apa tak ada umat. Izhar kena pandai. Maknanya royak kamu dah sekali. Yang maksa ya. Mak panjang. Jadi tak kena pula dia royak. Panjang sikit. Bagaimana pula panjang sikit? Tak tangkap ya. Ada tu mana langsung tak juga. Hanya sikit. Panjangnya mana? Sikit ya. Bila nak kau tu. Ya panjang nak kau. Kamu dah sekali. Jadi ulang-ulang lagi dah. Orang panggil wah kecek. Wah kecek. Mana lebat sikit. Uraian lebat. Ya ada dengar sikit-sikit. Dah dia dah. Jangan dengar lebih sampai luar rakaat. Ada sikit-sikit. Ada beri sikit. Ya benar itu sudah ada apa di tanya dah. Oh. Ada tali sikit. Ada wamu sikit. Ada asak sikit. Ada bau sikit. Oh, jadi wah kecek. Wah kecek banyak. Okey. Ni kena jadi ahli ceramah. Olah. Nu mati bunyi nu. Nu mati bunyi nu mati. Macam baca nu mati. Alih nu nak tak? Alih nu bawah. Alih nu nak tak? Cuk. Tok oh mak. Sudah ngaji bat ni. Oh tawa. Masa nyakit oci. Nak payah-payah. Mudah panas dah kita. Banyak masa ya. No, nak jadi payah ngaji ni. Tak sedap ngaji dong. Oh payah. Kau payah kau sedap. Sedap. Ngaji payah kali ni mak ngaji payah. Payah he. Dia sore mana aku tak nak pakai buku. Harus gitulah. Nu mati bunyi ni. Nama dua. Kalau dia jumpa enggak apa nu mati? Ingat bakar dari kau itu ya. Awak tahu. Papi baca ya tidak? Kalau tak hati tak pandai. Siratal ladzina an'amha. An'am tak ada. Kita yakin dulu. Adzaban alim. Adzaban mudah sekali.
Hak mudah lagi idgham. Idgham mudah lagi, mudah lidah lah. Tapi cara kita nak mikir tu nak reti tu lambat sikit. Nun mati tengok mudah-mudah gitu. Tak ngaji tak reti pun. Tak reti tajwid pun. Nampak ramah nun mati elok. Apa ubah makna tak? Ya hak sah tak ubah makna. Ya kuasa nun mati ni baca lekno semua kalau kita baca nun mati bunyi nun mati belaka tak reti tajwid. Tak reti sahabuk tajwid. Mana baca nun mati kah goyo. Hak nun mati dah. Pergi panggil makna yang tak berubah. Tak erti tajwid, makna yang tak berubah. Jangan tukar ya, jadi gol lah. Nun mati jadi dah ke jadi bo tu tak boleh lah. Tak orang panggil kalau kita baca bunyi nun belaka tu tak ada tajwid lah. Jadi ubah nak ada. Ambil tu waktu dia kata tajwid sunat jah. Waktu tu dia kata tajwid sunat jah. Jadi baca Quran ni kena turun modal. Lepas tu hendak pahala nyok sikit. Ataupun baca Quran buat main-main mudah-mudah. Orang ngaji siapa khabah kok siapa negeri Cina. Ngaji tajwid saya. Itu mau payah apa aku baca boleh baca tak ada tajwid sahabat. Buat hina. Tak boleh juga. Kena bertajwid. Baca Quran kena bertajwid. Buat nyanyi-nyanyi. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Betul. Lepas tu nun mati yang dua idgham ikhlas. Ikhlas tu kau mudah-mudah. Apa dah tak apa ayatnya sikit berat yang berat ayatnya. Ha tu benar lah. Mana nun mati tu kau jadi min okeylah. Anbiya mata nak wisdan ayatnya sikit. Nak wis penuh ayatnya sikit anbiya. Tak ada apa boleh juga. Tu halusi dia lah. Yang mak ngaji belaka tu. Kau budak-budak tadika tu kau dah tukar anbiya. Oh besar-besar biar yang sikit. Dari kau telur ketah. Sup kali tu. Lepas tu jadi tukar jadi huruf mim yang diikhfakan. Biar ini. Awak watak ini. Tu hak lain lajak tu. Maknanya kalau kita hak tu boleh nak kata sunat. Biar penuh-penuh tak ada apa dah. Sebab dia tukar dah. Bagi sepenuh dah kita. Sepenuh dah. Tapi nak sikit lagi. Ini sikit biar tak boleh buat tak boleh buat ada apa tu. Kulit bawel lah, ketah lah ikutlah. Mak tak besar ke tu, si besar tu. Tukar tu jadi bau lidah kita tu kayak ni lah, jadi tajwid lah. Lepas tu yang kedua tiga. Lepas tu lidah nah. Ikhfa. Ikhfa susu nun. Ikhfa ni bahaya sikit. Tapi nak reti ikhfa kena reti idgham dulu. Kalau reti ikhfa dulu tak reti idgham, ya payah nak faham juga. Dah guna idgham aguna idgham bila guna. Pokok dia idgham. Idgham nun mati jumpa dengan huruf hak yang di idgham tu apa ni? Ya idgham saja dulu nah. Idgham umum. Jumpa dengan huruf hak yang mati tu. Huruf yang jumpa tu, kita buat huruf yang jumpa lalu. Lidah buat huruf tu lalu dah. Temung apa? Dengan ra. Min jadi min. Temung lam. Allah. Ada bunyi anla. Allah. Nun tak kena buat dah. Nun temung dengan lah misalnya. Temung huruf gapo? Temung huruf gapo buat huruf kata. Apa lagi? Ra. Dan buat tu jadi satu. Orang panggil kita buat tu jadi idgham lah. Gapo yo waw mi nun. Jadi satu lah kau ni. Cuma buat tulis tak tulis yo. Kalau surat majid je tulis semua. Surat kari je tak tulis dengan yo. Wah, tak tulis. Bahkan kita buat semua. Wak huruf. Kalau temu dengan ra, wak ra, am jadi ar. Temu dengan lam, wak la, al. Temu dengan ya, wak ya, ai. Ya ni ya hidup. Ya hidup. Jangan beri. Ai. Itu yang nanti tak kena. Banyak kita lah ni baca. Ai, yaqulu. Ya kena wak ya hidup. Ai. Lepas tu dengung. Ai. Dengung ni hinung. Mungkin dengung mulut. Dia dah dengung dalam mulut. Dengung lah hidung tengah. Mau lek royak situ. Hak tak wahi hidung dah. Engkau kata hidung wahi makan es krim. Bak panas tak boleh tak hidung lah. Pada tak hidung mau lek dengung debik kat mulut sikit. Molek lalu dah. Ia kena dengung naik ke hidung tapi kita wahyo. Wahyo satu lalu lah. Walaupun karimnya tak tulis. Dan karimnya tak tulis. Kenapa? Kerana yo ni, yo suruh bunyi dengung nun ngatik. Tapi dia tak apa tu.
Diri yo tak ada sifat dengung. Diri nun ada sifat dengung. Mengkerak lidah kita buat yo, suara bunyi le hidung hak nun. Tu dia panggil setengah suara. Bukan setengah le hidung, setengah le mulut setengah. Le hidung setengah le mulut setengah. Baik mulut dia. Kalau tu baik, sorry, cak pergi tu. Tu suara yo mati. Sampai tu kena yo molek, yo mati dengan yo hidup. Yo ngaji, yo mati, yo ada dua, alhamdulillah. Yo ngaji, wow ada dua, alhamdulillah. Yo ada dua. Wah ada dua. Yo mati bunyi. Yo hidup ni. Ada. Ya, kalau tak baca gila tak baca ini ya. Ada. Ada suara tu. Orang yo hidup. Yo sadu dan yo hidup. Lepas tu suara hidung. Dua harakat tu hidung. Kalau kita baca ya ada dengung ya. Tapi tak bacanya, baca ya tapi belum nak tebaknya, belum nak tebak ya ni. Supaya nak buatnya dah. Ya. Ada tu. Kalau kita kacau lagi, macam mana? Enak lebih. Kalau kita kacau duk dengung lagi, adanya nak. Hak ni yang wah. Tapi dia tak semua, dia nak wah. Ya. Nak ni saja. Yang inya, nak ni. Iya. Nak kata ya, itulah nak kata iya, itulah. Tapi jangan kata iya. Saja je. Iya. Ya. Mana sini tak buat nun. Kita buat yo. Buat yo selalu. Pasal orang dengung lah itu. Hak dengung ni pak ni. Hak ni hak dengung. Sepolah kau. Mana kita buat wow. Buat wow. Wah. Kalau kaca dengung itu be wah. Tak semua. Wah, tapi gitu. Patu wow. Wah. Wah. Mulut kita wow. Suara duduk dalam hidung. Syarat yang royak tengah suara. Le mulut tengah le hidung tengah. Kita faham kena. Bik mulut dik, hidung dik. Tu faham tak kena. Yang royak tengah suara tu kena dah tapi secara faham dia. Kita buku suara le hidung tengah dan mulut tengah. Boleh tak boleh buat panas. Tak hidung. Wah. Abilah habiu. Le mulut dik, hidung tak sebut. Baik hidung le mulut penuh. Abilah habiu. Ya bukan gitu. Abilah habiu. Hidung, mulut wow, suara le hidung. Tu tengah maknanya tengok gitu. Kena tak le? Belum. Mau kena belum Belum kena dah. Kalau tengah suara awak kena. Okey. Tengah sampai belah tengah ke ni? Ni tengah sampai. Belah dua. Hanya lagi. Ni duduk ni kerak. Hanya kerak. Maknanya bibir mulut, apa tu mengkerak tu, wak wow, wak yo, wak mi, wak nun siap dah. Suara dengung duduk dalam hidung. Bukan suara bunyi dalam hidung atik, suara dalam mulut atik. Sama belah. Sama-sama 50-50. Dah boleh. So, dalam mulut tu suara yang mati. So, hak punya dalam mulut tu orang mati. Sini ada orang mati, tak ada. Wow, satu. Wak mengkerak, wow. Suara beri 2 rakaat duduk dalam hidung. 2 rakaat sini, bukan 2 rakaat sini dah. 2 rakaat di hidung. Nun tak ada. Bukan yang di hidung. 2 rakaat sini, belum nak baca ya. Wak ya. Wak panjang lagi. Tapi biaya tu putih lah. Nama tu nak lagi tu. Hello. Nampak gambar. Ya. Betul tu tengoklah. Abilah habim betul tu tengoklah. Betul bet wah tu tak ada. Abilah habim wah. Nam betul juga. Nam mati teman kami. Buat main lalu. Amman. Amma. Nun paling mudah ada sepa. Anna sepa. Tapi ini buat satu. Kalau tarim dia buat satu. Ni satu, nun satu kerana apa? Kerana nun dengan min dia ada dengung juga. Sama-sama dengung tapi buat satu. Hak ni dia tak buat satu kerana nun yo ni apa dia tak ada dengung. Dengung tu hak nun. Jadi tengah soranglah. Mai hak nun dengung. Hak yo tak ada dengung. Tu sabit tu jawab. Dia panggil natis. Dua ni yang panggil apa? Nafis. Hak dua ni yang panggil tam ataupun kamil. Tiga. Hak ni
Hari tangan kamil juga, hari bila guna. Yang dia tangan kamil pak. Hari tang, orang yang diguna. Tidak dengung ni. Hari tang tapi ada dengung di selalu ni tang sungguh lah. Arro, Allah. Hari dengung dulu. Tang juga tapi dengung dulu. Sempurna sebab yang urus suku. Hari min sempurna juga sebab yang min ada dengung juga. Habis dipanggil tang juga. Saya panggil tang pun tak apa tapi gitulah. Hari ni hak tinggi hak nak sungguh. Ada. Hari bila guna? Mana guna? Hari tidak dengung. Hari tidak dengung. Boleh. Patut selagi ikhfa. Juga mana apa sana? Juga mana apa sana? Masuk lah. Dan masuk tu lurah. Masuk lurah apa lekuk dia? Rumah dia nak lekuk dah jauh lurah. Lurah tu masuk kena dah. Kena idgham cara baca kena masuk tu baca kena. Masuk baca kena tak tubik. Okey. Masuk ni makna baca nun mati tak baca dibaca huruf dia jupuk. Itu panggil masuk dah. Kata hilang ni. Idgham dia apa? Hilang. Pada idgham tu pada lurah dia idghal. Idgham pada bahasa Arab bahasa yo tu idghal makna masuklah. Kita duk panggil masuk. Sungguh masuk tu tak kita faham. Lurah yang ikut mana? Kalau ikut tajwid ni maknanya kita baca nun tak bunyi huruf dia jupuk. Lepas tu bagi pula ada dengar ada. Wa huruf dia jupuk. Baca huruf dia jupuk. Mulut dan makhraj kita baca wa huruf dia jupuk. Izhar baca diri nung jelas. Baca bunyi nung huruf dia jupuk mai dia jangan. Jangan dia dibaca huruf dia jupuk. Ikhlas tukar huruf lah dulu. Ikhlas tu masuk ikut kan? Ikhlas dak jadi bo dah. Jadi bo. Apa? Tu jupuk dengan bo tukar di min. Tukar di min tu huruf lain. Bukan huruf bo dah. Kerana ada ikat ten. Bo dengan nun ni ada ikat ten. Bo dengan min ada ikat ten. Min dengan nun ada ikat ten. Ada hubungan. Nun dengan mim ada hubungan tengah. Min dengan bo ada hubungan makhraj bibir mulut. Jadi min tu huruf tengah. Supaya apa nak ingat baca nun mati jupuk dengan bo nak ukar mulut gaduh-gaduh ni payah jadi berat. Tak ada tajwid ni duduk. Anbiya ni payah. Anbiya ni payah patut biya. Dia nak anbiya dia dia ingin. Tu tajwid. Sedap dengar baca mudah. Tajwid. Ni pula. Izhar. Apa izhar? Idgham ikhlas. Pak ikhfa. Ya tulis. Tulis dah. Tulis mula apa? Kita ada. Kok dalam ni. Pakmu. Tak tajwid. Lagi tak tunjuk yang mula. Dia kena tunjuk ke aman aja tak mula. Pakmu. Oh, pakmu lagi tak naik tunjuk. Oh, lolok dia. Kita tajwid serajut story. Dia tengok TikTok yang mak boleh pakmu. Dia cari dia tak kerah boleh. Pondok alif bata cau. Bagi tak. Lagi nak jual obat betul sodak pula. Obat tak boleh jual obat. Obat dia kena ada oyo. Nyok panas kena ada oyo. Yang mana awak kumu tam nyok panas. Tu tak apa nak oyo. Kita tanya panas ah. Apa sekali? Ikhfa. Dia juga bunyi. Apa ikhfa mana? Mana apa? Susuk nu mati. Banyak kita baca susuk nu mati jadi idgham belako. Ada orang komen. Dia masuk susuk. Jadi ikhfa dia habis jadi idgham. Weko yo. Ikhfa ni susuknya. Susuk maknanya guna. Kalau ulama royak, pak mudah-mudah baca antara idgham dan ikhfa izhar. Bukan izhar, bukan idgham. Itu antara tu. Kena reti dulu, tapi tak kena reti dulu. Izhar mana apa ni? Macam mana? Baca waktu lah. Idgham. Jangan banyak masuk lah, lurah pula dah. Buat huruf yang cukup. Buat huruf yang cukup. Izhar baca huruf nun. Idgham baca huruf yang cukup. Izhar buat nun. Idgham buat huruf yang cukup. Ikhfa bukan izhar bukan idgham. Itu antara tu. Izhar buat nun lah. Buat nun. Buat nun mati. Lepas tu idgham buat huruf yang cukup.
Huruf selepasnya. Huruf selepasnya. Lepas tu ikhfa antara ni. Buat nun pun tak. Buat huruf yang jumpa pun tak. Mudah ke payah? Payah sikit dah. Jadi payah sikit. Temen apa? Temen dah. Ha? Buat apa? Tengok kalau. Kalau kita buat nun, itu buat nun. Kalau kita buat dah, buat dah, buat dah. Lepas tu duduk tengok. Jangan buat dah, jangan buat nun. Nun tak buat? Dah tak buat. Kalau kita buat nun, kalau kita buat dah, ada tengok tu. Tapi kena dengung. Dengung tu kena ada. Nun tak buat. Dengung tak buat nun. Dah tak buat. Lepas tu orang tu kesok sikit. Halo. Dah. Halo. Dah. Lepas dengung lagi bunyi dalam mulut sikit. Sebab mulut buka. Dah. Lagi habis saya pakai dengung. Dengung duduk dalam hidung. Jangan lupa. Makarak kita ngaji. Wala antum. Ana bunyi dalam mulut itu. Ayah mulut buka. Tu baik kau mulut sikit. Tahu nak royak tu baik kau mulut tu tak laku macam mana Ahmad. Kata hidung situ. Buat apa? Baca kena dah. Antum. Kalau kita buat antum idgham mana? Ayya awwa antum anda. Jangan buat dah lah. Kalau buat dah jadi idgham. Kalau buat nun jadi izhar. Duk tengok. Apa yang suruh buat ni? Banyak lah ni. Teman dah buat dah lalu. Ayah mak besok kau mau lah ngajar hafiz di baging rumah mati tu. Ada. Ayah mak ambil mana? Ambil dalil. Dalil tok. Tu aku tak ajar lagi. Ngaji tak apa lagi. Aku pandai sendiri dah. Sebab tadika kita besok ngaji dah. Hukum mati kita ingat beres dah. Temu ikhfa dengung. Kita boleh royak kau sehari pula mana hai. Ikhfa tak payah ni. Temu ngaruga apa ngaruga tu. Tu royak gitu. Kita tak ngaji kali mai sini. Kita fikir diri cidik mana kitanya. Mana 2 kali. Tak nak ngaji ni. Mana balik tu mengasih-asih. Wasing sikit. Siji temenja menjawabnya. Waknya itulah jah bahasa Melayu. Temunga ya ada. Temunga huruf bahasa yang tengah-tengah lidah waknya. Menyebut ada. Ikhlas dengan idgham kau tu ya. Ikhfa tak ada. Temen apa? Kau wak mili dah. Mangko. Tu wak ngom. Jadi kau tu nak wak kau tu. Tapi kau dengung oleh tu balik meong. Oleh. Tu main mana ni mas? Habis tu yang mak tahu tu ada orang ngajar aku ni yang mak tak tahu. Yang mak ngaji guru. Maknanya ia kata lidah dak wanung, lidah duk saja, wak dengung saja. Sunyi daripada kijut lidah. Bila di amalil lisan dalam kitab-kitab apa ya gitu. Kita arah tinggi-tinggi. Kita ajar budak mudah-mudah tak apa boleh buat lagu tu. Engkau tajwid sikit-sikit. Temu ngasi wak sing adik yang mudah. Min siji temu ngaji wak manja, temu kata antum. Temu apa yatimam fa'awa. Hak ni ada dalam nah kita. Kita Syekh Mahmud. Dia kata banyak kesalahan yang fashi. Kesalahan yang tersebar. Banyak orang baca ikhfa biar temengfa ni demo kita ke gigi dengan bibir mulut bawah. Dia kata salah. Mana wafat lah. Ada kita ngajar ni idgham apa tadi? Temu huruf fa. Ya ni ya idgham. Lam ra ya wa min. Fa masuk juga. Apa tu ada orang komen baru urut. Kata main ngaji learning khusus baru learning. Apa jadi huruf idgham belaka? Temu fa wa fa. Yati mam fa wa. Tunjuk ada apa? Yati mam fa. Dia jadi sendiri belak dia lah. Oleh ajar nak murid pula. So, wak kena kena. Yatiman fa habis dengung baru kita buat. Wala antum. Dah wak dah siap dah. Mana jadi idgham lah kan? Maya antum itu. Kaedah tu nak pakai tak boleh. Yang mak tak pakai.
Ayah mak dulu buat lagu tu juga ke masa budak-budak. Ika sendiri. Dia mak mana yang budak Quran ni? Tajwid ni. Yang tadi Ika ni ingat dah. Ibu tanya dia jawab semua. Pak pun mati. Tapi kita tahu tajwid kat budak-budak sekadar deng tak deng. Kita ngaji, tak payah ni. Yati memang dia tak payah. Ikhwan kali payah. Mudah ya. Temengau rupa ada tu siap-siap ni. Saya memang kata soal lagi. Hak temengau ruh syeng. Banyak juga temengau ruh syeng dia memang buat yo dia kata. Mansya di mansya. Mai buat yo. Ha tu yang tersalah lagu tu. Jadi yo hidup mansya. Hanya sebab apa? Sebab akid lidah kita langit. Itulah akid nak buat makhraj syin jadi ya syin, jim syin ya tolong makhraj. Nak buat ya, nak buat syin kita mau ya mansyaa. Kalau turut bahasa Melayu kena. Menyengutukan, mensekutu jadi menye. Ada kalau orang ngaji Rumi Senayu ni, temengaru sing, temengaru jing, temengaru nyo. Ya kena buatnya. Dia panggil hukum tajwid dalam bahasa Melayu. Kita Arab mari jadi bahasa Melayu. Dia mengasing waknyo, Menya lah mensigil. Min sigil mansyaa. Nyo. Mengaji waknyo juga menja. Tak kata ya? Asal Melayu dak menjaga. Kita baca ya huruf nun, tapi sogo bunyi nyo dah tu. Menjagakan. Menjagakan tu nun. Kalau menjaga waknyo, tu waknyo tu bahasa Melayu. Kita ngaji tajwid jangan turut Melayu Melayu turut tajwid. Turut Quran. Ya tak? Yang mana bawa ni? Saya bawa dah hak tu sebab yang mak tahu lama. Ayah mak ajar bawa ni. Dia nak buat huruf tu lagi. Tapi yang mak royak dah tu idgham. Tu yang mak tak saya bawa. Yang mak kerti bukan tak kerti. Setiap bodoh. Ngomong belah. Ngaji hafiz. Belah 15 gitulah. Maknanya ayah mak tu para tahun mati 13. Hidup pondok lados tahun 2 itu. Pun tu baik hafiz saya ayuh lah. Hidup ajak. Tak minta dengan apa. Terus saya anak bapa klik mai koyak kita budak-budak lah. Gigi kita gigi. Oh, gigi sendiri. Apa dak atas muka kenal dah sama kap muka pondok. Gigi ngaji. Hafiz. Kita tak ada nok dia hafiz, tapi terpaksa orang ngaji hafiz kita. Tapi hafiz dia ada pekoh, ada gapo, ada nahang. Hafiz bukan hafiz lo ni. Hafiz Amin dulu. Hafiz tak masuk Makkah. Lalu ni Hafiz Makkah. Kena masuk Makkah, kena ada halaqah, kena satu usak ke dakwah. Kena Hafiz diri. Kata kita wah bakok tiap tahun kita boleh 3 juz. Boleh baju tak? Jadi 3 juz. Tak boleh. Boleh bet 6 mau pondok. Ngepek lah. Tak boleh 3 juz. Kita ngapa Hafiz 3 juz 4 juz tapi kita tak ambil. 7 atak tak boleh. Pondok nak yo boleh nak ke bakok. Anak abah tu boleh satu sama. Bakok. Kecik Arab mana? Buat kecik Arab legahnya. Yang anak Arab lah ko. Anak apa tu anak Arab semua. Kecik Arab balah koyo. Kita tiga poin balah tu. Kecik Arab. Kita dengar aja. Budak-budak itu. Tak boleh, tak minat hafiz. Tak minat hafiz. Ngapa ingat? Rezangi baca tebuh belajar semua. Belajar semua. Tapi tak minat hafiz. Jadi terpaksa 3 baris habis sampai 3 juz 4 juz kok dia lelaki. Betul bet mari duduk pondok, baca mau cokro yang panggil Pak Mati cokro kita teh ada lelaki tak ada piano lelaki. Yang nombor 1 juga itu jual milih, jual lape, jual 7 kita lacak kita ngaji hafiz dah. Apa aku bawa semua 3 juz lelaki tu. Jadi suka demo. Kita baca start juga dulu pada demo. Sebab kita ngapa dah. Cuma ngapanya tak si, dia panggil apa tak ambil. Lucu atak sama. Acak. Dia tu tak payah di ikhfa. Temengau gapo buat huruf tu. Temengau rupa buat huruf tu. Jadi semua di ide. Ngaji sungguh. Salah. Tak semua. Ada orang ngajar lah tu. Ikutlah. Ayah mak tak turut. Dan anak ayah mak royak dua. Ada orang ngajar tu. Mengadah wadah. Wala antum. Apa? Ikhfa kubra. Tadato min tin. Waktu siap-siap lalu. Min tin. Tu itu lah. Min tin. Kena dengar saja. Sebab antara idgham dan izhar. Wa nun tak kena jadi izhar. Wa huruf yang jumpa tak kena jadi idgham. Bagi 3 itulah. Dengar saja mudah-mudah. Kana bukan wango. Wango ni pi kana wango tebak mau qolah.
Kalau bagai wah meong. Meong apa? Udah ngah suara tu. Meong udah ngah. Orang kucing nak gom. Meong. Mana dakwah huruf ya jepuk dan dakwah huruf nun. Pak dengung saja. Tu hasar dah bagi ikhfa dah tu. Apa ngai kelak sana ni? Tu kan nun jadi ming. Apa tak keceknya dah. Ming kono ming tu. Tu boleh bayar. Ada orang tak siapa tak sidak apa. Oh, mai mana tak apa ini apa ming. Ada bawa ikhfa nak buat huruf ya jepuk. Ikhfa mana dia susu? Susu nun. Susu nun, tak buat huruf nun, tapi mengekalkan gunnah gati huruf dia. Tak kurang. Gati huruf nun hak tak ada tu, buat dengung saja. Wala antum. Jangan dengung dalam mulut pula dah bunuh di awal lagi. Wala antum. Dia mulut lah dia alif lah. Wala antum dengung naik dem. Itu semua naik dem. Pas tinggi kena. Asal kira tu sikit-sikit. Kalau nak tinggi, lagu tinggi. Wala antum. Wala antum. Ni dah tak. Tapi lada dulu. Lagu kena tu ngaji lagu pula. Korok, nawah, jawab boleh jawab. Tu lagu pula. Dia nak suara tinggi. Wala antum. Tapi dia nak suara rendah. Wala antum. Jangan wala mulut dia tak kena. Hidup dengung semua. Kena ikhfa antara izhar dan idgham. Huruf dia berapa? 15. Ingat tak? Ayah mak budak-budak tak ingat. Tak kena ingat ni. Kita ingat ikhlas, ingat idgham, ingat izhar. Ikhfa tak kena ingat. Huruf lebih lagi. Mana tak ingat lah. Tak ada ingat lain semua tak ingat lah. Tak ingat lah satu juzah sedekah ketika qadha syadzah. Lagi tiga sekarang sama kot kan lah. Nak ngapa tu? Goyak-goyak. Bila huruf. Kalau kita tak ingat kita gambar. Alif hamzah nomor. Ba ikhlas. Ta ada bila satu huruf sampai hijaiyah kita bukan ada beza. Lepas tu kita baca pula. Kita baca pula hidung. Ana hak dengung banyak, hak tak dengung sikit. 3 kelas saja. Maknanya lain pada ikhlas Ikhlas so, patut izhar wa huruf nun. Idgham wa huruf jepuk, ikhfa duduk tengah. Jangan wa huruf nun, jangan wa huruf jepuk. Kalau bagi 3 bagilah biar pandai. Ayo mak ngaji tu ajar bagi pas-pas kita tak ada pegas sangat. Tak data kubro, kau ngakas kubro. Patut tak data kubro kerana lidah kita dekat dengan nun. Dekat dengan dah. Nun dekat dengan dah, takut kita kiwat dah selalu. Tu kena ingat aku kubro mana besar. Bukan besar suruh baca besar, suruh baca bunyi pelek, bunyi lebih pada suruh. Baca biasa tapi suruh ingat lidah kita takut anda. Jadi ikhfa tetap dia ikhfa. Lepas kau ngakak dia duduk lakai jauh. Lakai di umi dia. Hati dia payah nak jadi. Hati nak jadi ngoh tak ada masalah. Habis tu dia panggil surah. Tak ada mengaduh mana. Kita lah ni kena suruh tukar. Baca ngoh lah. Baca ngoh lah. Tengah kau ngakak suruh baca ngoh. Tak ada ngoh. Miong ada lah ngomong. Kalau nipis kana, kalau tebal qala tu tafkhim tartib. Dia sudah kata dakwah huruf kok ya cukup. Dakwah nun, dakwah huruf ya cukup, pakai buat suara dengung saja-saja. Maka dengung yang khalis, dengung saja. Tak ada kerja lidah. Orang mana kau nak kerja juga lidah, ada kerja nak dengung kat mana? Tu lah sikit-sikit ada gapo. Boleh buat dengung lidah. Maknanya dakwah huruf ya cukup. Huruf ya cukup tu mana? Bibir mulut. Ada awak bibir mulut. Dengung habis dulu baru buat. Baru baca. Man fa yatiman fa'awa. Yang yatiman Pasial lah. Yatiman. Kalau mungkin nak buat fan, nak dengar ni, nak buat fan ni. Kalau dia mau tunjuk, dia tunjuk gambar kori tu, kori ni. Ayo mak tengok kori Syekh Mahmud. Tapi nak cari kenapa ya banyak dia mau baca. Buat gitulah kau faham. Yatiman fa. Ya lama fa. Jadi ada sikit-sikit. Ada apa lah, tak ada apa.
Yang mau tak say kita suruh giwak benda tu. Kalau mulut yang jadi tak ada apa lagi. Ifak macam mana susuk tu? Pas lidah nak tak mana, nak buat kerja apa lidah, tanya lidah nak buat kerja apa. Pinggir dah tak dapur, dia masuk pinggir. Maksudnya tak sewi wak huruf kok kita jumpa. Banyak ke kalau bahasa lidah ni tak data, patut kau ngakah. Patut tengah lidah jim shin yo. Patut bahasa huruf mulut fa. Patut gak bagi. Kau ngakah tak data. Lapeh. Patut gak bagi fa ibu mulut. Jadi 15 semua kan. Dia berbagi. Jim shin ya, patut usta tengah. Fa usta kubra tak data ya panggil saja ya kubra. To tak ada to ikut lah. Lepas tu kau ngakah. Saja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pukul 12 lah.